Soalnya kalau bini dia tak cakap kat bini dia, tak ada masalah ke? Tak ada, betul. Saya bukan suami. Apa, dia bukan suami saya, dia bukan. Saya bukan isteri dia. Kakak panggil dia B apa semua. Astagfirullahalazim. Boleh Kak, saya dia dekat memang lah, memang aku dah panggil dia B. Tahu tak B tu apa? Apa B? Brother lah. Astagfirullahaladzim Kak, kita semua B tu kesayangan Kak. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, media sosial khususnya TikTok menjadi saksi kepada pelbagai pendedahan mengejutkan melibatkan kecurangan dalam rumah tangga. Jika dahulu isu curang hanya menjadi perbualan tertutup antara keluarga, kini ia berubah menjadi tontonan umum apabila rakaman, tangkapan skrin dan bukti hubungan sulit disebarkan secara meluas. Fenomena ini bukan sahaja mencetuskan gelombang simpati kepada pasangan yang dikhianati, malah membuka mata masyarakat tentang rapuhnya kepercayaan dalam sesebuah perkahwinan. Setiap pendedahan yang tular menggambarkan realiti pahit hubungan suami isteri hari ini, di mana kesetiaan mudah tergadai dan aib rumah tangga terdedah dalam hitungan saat. Dalam suasana dunia digital yang serba pantas, kisah curang bukan sekadar masalah peribadi, tetapi kini menjadi perbualan besar yang mencerminkan tekanan, cabaran dan dinamik rumah tangga moden. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 kisah curang yang viral di aplikasi TikTok. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Kisah nakal dulu-dulu. Kisah curang yang melibatkan Jasmine Sophia sebenarnya berpusat kepada pendedahan bahawa bekas suaminya, Muhammad Fakar, yang telah berlaku curang dan menduakan Jasmine Sophia semasa mereka masih berkahwin. Kontroversi ini menjadi tular di media sosial Malaysia sekitar pertengahan 2024 dan memuncak pada Julai 2025 apabila butiran lanjut didedahkan. Jasmine Sophia ialah seorang pempengaruh dan usahawan wanita. Fakar yang merupakan bekas suami Jasmine yang dilaporkan bekerja sebagai anggota bomba, dan pasangan ini pada mulanya kelihatan bahagia di media sosial. Namun Jasmine Sophia mendedahkan bahawa rumah tangganya sudah lama bermasalah dan mereka telah berpisah. Punca utama perpisahan adalah kerana kecurangan yang dilakukan oleh Fakar. Fakar kemudiannya secara terbuka mengaku kesalahannya dan mengakui bahawa dia telah menduakan isterinya serta berlaku curang sepanjang perkahwinan mereka. Pengakuan ini dibuat selepas isu rumah tangga mereka menjadi bualan hangat netizen. Kisah ini menjadi lebih panas apabila satu video tidak senonoh yang didakwa melibatkan Fakar telah tular di media sosial. Video tersebut dikatakan adalah kisah nakal dulu Fakar yang tersebar luas. Kes ini mendapat perhatian meluas netizen dengan ramai bersimpati terhadap Jasmine. Jasmine kemudiannya membuat permohonan kepada orang ramai agar berhenti menyebarkan video bekas suaminya itu demi menjaga aib dan privasi, terutamanya melibatkan anak-anak mereka. Pasangan ini mengesahkan penceraian mereka dan Jasmine Sophia kini telah kembali bergelar isteri dan berkahwin lain pada bulan Oktober 2025 dan memulakan hidup baru bersama suami barunya. 5. Skandal di tempat kerja. View Chin dan Ahmoy sebelum ini dikenali sebagai pasangan usahawan yang sering membuat live jualan di media sosial, membina perniagaan bersama selama 8 tahun dan dikurniakan 3 orang anak. Mira sebaliknya merupakan salah seorang pekerja di syarikat View Chin dan kontroversi bermula pada bulan April 2023 apabila Ahmoy mendedahkan di media sosial bahawa suaminya View Chin menjalinkan hubungan sulit dengan Mira. Pendedahan ini mencetuskan huru-hara dalam komuniti dalam talian di mana Ahmoy mendakwa kebahagiaan 8 tahun perkahwinannya musnah akibat hubungan tersebut. Ahmoy meminta View Chin memecat Mira, pekerja yang didakwa menjadi punca keretakan rumah tangga mereka. Ahmoy turut mendakwa View Chin pernah mengasarinya dan ia merupakan satu dakwaan serius yang dilaporkan secara meluas oleh media. Terdapat kekeliruan mengenai status perkahwinan mereka di mana Ahmoy mendakwa lafaz cerai yang dibuat oleh View Chin tidak sah dan beliau akan mengambil tindakan undang-undang. View Chin pada mulanya menafikan dakwaan curang, malah mendakwa Ahmoy yang curang terlebih dahulu dan mereka sudah lama berpisah. Mira turut memohon maaf kepada Ahmoy dan menjelaskan bahawa hubungan antara dia dan View Chin bermula selepas View Chin dan Ahmoy bercerai. Selepas isu reda seketika, View Chin dan Mira dilihat kembali bersama dan sering membuat kandungan video mesra di media sosial, termasuk video baring bersama yang mengundang kritikan netizen. View Chin juga membuat kenyataan selamba merujuk kepada lokasi pertemuan mereka iaitu di sebuah tangga di tempat kerja mereka. 4. Taklik dan talak 3. Cukup pantau main bukti. Memanglah I ada bukti semua dah. Sebab tu I ambush. This is my house. Suka hati I bila I nak balik. You pergi trap untuk apa? Selama you jadi suami orang, you pergi trap untuk apa, Mikhail Isaac?
You pergi track buat apa? Kisah kecurangan yang melibatkan pempengaruh dan usahawan Hajar Hanif telah menjadi tular dan mendapat liputan meluas di Malaysia walaupun isu utamanya adalah kecurangan yang dilakukan oleh bekas suaminya Michael Isaac. Hajar Hanif dan Mikael Isaac dikenali sebagai pasangan pempengaruh dan usahawan di media sosial. Mereka mempunyai beberapa orang anak dan sering berkongsi kehidupan keluarga sebelum kemelut rumah tangga mereka didedahkan kepada umum pada penghujung tahun 2023. Hajar Hanif mendedahkan bahawa rumah tangganya berantakan akibat daripada perbuatan curang suaminya Mikael yang didakwa mempunyai hubungan dengan beberapa wanita lain, malah digelar sebagai kaki perempuan dan kaki kelab malam. Pendedahan ini dibuat secara terbuka melalui platform media sosial di mana Hajar berkongsi bukti dan luahan perasaannya, dan dalam satu pertemuan dramatik, seorang wanita yang didakwa menjadi skandal Mikael tampil di hadapan Hajar sendiri dan mengaku pernah dirangsang oleh Mikael serta melakukan perbuatan tidak senonoh. Hajar turut mendedahkan bahawa Mikael pernah membawa perempuan lain masuk ke rumah mereka. Apa yang menjadi kes ini lebih rumit dan mendapat perhatian undang-undang syariah ialah isu lafaz taklid yang pernah dibuat oleh Mikael pada tahun 2017. Mikael pernah melafazkan taklid seperti berjanji tidak akan mengulangi perbuatan curang atau memukul isteri. Jika dilanggar, maka jatuhlah talak itu. Apabila isu kecurangan terbongkar, Mahkamah Syariah memutuskan bahawa lafaz taklid tersebut telah dilanggar. Ini menyebabkan perkahwinan mereka terbatal secara talak 3. Hajar melahirkan rasa bimbang dan risau mengenai status nasab anak-anaknya akibat daripada penceraian talak 3 yang berlaku secara mengejut dan rumit itu. Kisah ini berakhir dengan penceraian rasmi mereka. Hajar Hanif kemudiannya mengumumkan bahawa dia telah tamat tempoh iddahnya dan bersedia untuk move on. Pada bulan Ogos 2024, Hajar Hanif telah menamatkan zaman jandanya dan selamat bernikah semula dengan pempengaruh lain iaitu Azwan Aziz dan memulakan babak baru dalam kehidupannya. 3. Curang selepas 29 jam. One day, after dia nikah lah, cakap, buka phone, kenapa tukar password? Dia kata, tak ada apa-apa nak sorok, tak ada apa-apa. I'm like, it's okay. Kalau tak ada apa-apa, dia buka. Dia buka. Dia lupa delete satu chat. Which, berair mata aku. It was a perenggan panjang saying something like, terima kasih bagi saya kasih sayang yang saya tak pernah rasa daripada Alia selama 6-7 tahun dengan dia. Pada bulan April 2025, tular kisah curang Kak Sumiao, seorang pempengaruh wanita yang melangsungkan perkahwinan dengan pasangannya, namun kebahagiaan mereka hanya bertahan sekelip mata. Kes ini menjadi tular kerana tempoh masa kecurangan yang sangat cepat iaitu kurang daripada 48 jam selepas ikatan perkahwinan sah di sisi agama dan undang-undang. Kak Sumiao mendedahkan episod duka ini kepada umum melalui media sosial, menyatakan rasa sakit hati dan kecewa yang mendalam. Kak Sumiao bertindak mengupah seorang penyiasat sendirian untuk mengumpulkan bukti mengenai perbuatan curang suaminya. Tindakan pantas ini menunjukkan beliau mungkin sudah mempunyai keraguan sebelum ini. Melalui siasatan tersebut, didapati suaminya masih berhubung dan curang dengan wanita lain. Lebih memeritkan, suami Kak Sumiao tergamak curang dengan kawan rapatnya sendiri iaitu kawan baik isterinya. Antara bukti yang ditemui termasuklah perbualan mesej antara suami dan kawan rapat tersebut sejurus selepas majlis pernikahan mereka. Kisah ini mendapat liputan meluas daripada pelbagai portal berita dan platform media sosial, mencetuskan pelbagai reaksi daripada netizen yang rata-ratanya bersimpati dengan nasib Kak Sumiao. Walaupun tarikh penceraian rasmi tidak dinyatakan dalam laporan awal, pendedahan dramatik ini membawa kepada keruntuhan rumah tangga tersebut serta-merta. Kisah ini menjadi peringatan tentang isu kesetiaan dalam perhubungan moden. 2. B untuk brother. Saya bukan isteri dia. Kakak panggil dia B apa semua. Astagfirullahalazim. Boleh Kak, saya dia memanglah boleh. Memang aku dah panggil dia B. Tahu tak B tu apa? Apa B? Brother lah. Kisah curang B untuk brother merujuk kepada sebuah kontroversi tular yang sangat baru di Malaysia iaitu awal Disember 2025 di mana frasa tersebut menjadi popular kerana digunakan sebagai alasan untuk menutup hubungan sulit. Kes ini menjadi viral melalui rakaman video yang tersebar luas di media sosial menunjukkan satu konfrontasi tegang melibatkan sepasang suami isteri dan seorang wanita lain yang didakwa skandal atau penyondol. Dalam video tersebut, situasi menjadi huru-hara apabila si isteri menerjah suaminya bersama wanita lain dipercayai di sebuah kawasan awam. Apabila ditanya mengenai panggilan B dalam telefon dan perbualan, pihak yang terlibat memberikan alasan B adalah untuk panggilan brother yang bermaksud abang atau kawan rapat. Alasan yang cuba mengaburi mata bahawa B hanyalah panggilan kawan biasa atau lelaki telah mengundang pelbagai reaksi netizen. Frasa ini menjadi bahan jenaka sinis dan sindiran di media sosial. Kisah ini mencetuskan kemarahan orang ramai bukan sahaja kerana isu kecurangan tetapi juga tindakan keganasan rumah tangga yang berlaku
mengaku di hadapan kamera. Netizen mengecam tindakan lelaki tersebut yang bertindak ganas terhadap isteri yang dizalimi, manakala alasan B untuk berada menjadi sindiran bagi sesiapa yang cuba menyembunyikan hubungan sulit. 1. Kau tanya husband kau. Kau siapa? Kau tanya husband kau. Yelah, kau siapa? Kau tanya husband kau. Kau siapa? Kau tanya husband kau. Ye, kau siapa? Dia siapa? Dia kawan. Kau siapa? Jangan tenang di. Kau siapa? Kau tanya husband kau merujuk kepada sebuah insiden tular yang mencetuskan kemarahan netizen Malaysia pada September 2025. Skandal ini menjadi perbualan hangat kerana lokasi kejadian yang tidak dijangka dan konfrontasi dramatik yang dirakam. Kes ini melibatkan sepasang suami isteri yang identitinya tidak didedahkan, namun video konfrontasi mereka di sebuah klinik kerajaan telah tersebar luas di media sosial. Isteri yang curiga telah mengikori suaminya dan mendapati suaminya menemani wanita lain yang didakwa skandalnya. Wanita skandal itu dilaporkan berada di klinik tersebut untuk mengambil bekalan ubat kencing manis. Si isteri merakam kejadian tersebut secara senyap pada mulanya dan apabila disedari, suami dan wanita skandal itu cuba melarikan diri atau menjauhkan diri, lalu mencetuskan adegan kejam mengejar dan pertengkaran mulut. Apabila si isteri bertanya kepada skandal tentang dirinya, si penyondol menjawab berkali-kali dengan jawapan yang sama, iaitu kau tanya husband kau. Suami tersebut cuba memberi alasan bahawa wanita itu hanya kawan saja. Kemarahan si isteri memuncak apabila dia gagal mendapat penjelasan yang memuaskan. Dalam video tular itu, isteri tersebut dilihat hilang sabar dan bertindak menampar muka suaminya berkali-kali di hadapan pesakit lain dan kaki tangan klinik. Video tersebut menjadi viral dalam sekelip mata. Netizen memberikan sokongan padu kepada isi isteri atas keberaniannya, manakala tindakan suami yang curang dan cuba melarikan diri dikecam hebat. Selain itu, netizen turut mempersoalkan mengapa dia perlu curang dengan wanita lain sedangkan isterinya lebih cantik. Insiden itu menonjolkan isu kecurangan dalam perkahwinan dan menjadi peringatan sinis tentang bagaimana skandal boleh terbongkar di mana-mana saja, termasuk di lokasi awam seperti klinik kesihatan. Apakah pendapat anda tentang 6 kisah curang yang viral di TikTok? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.